Aku adalah orang Terengganu yang pertama skor dalam perlawanan di antara Malaysia versus Indonesia di Stadium Old Trafford, Manchester United. Nak tahu aku buat apa kat sana? Jom aku cerita. Sebenarnya aku tak pernah terfikir yang aku boleh jejakkan kaki aku sendiri dekat Manchester. Perjalanan aku dari Malaysia transit ke Dubai, dari Dubai ke Manchester. Tapi aku bukan pergi seorang diri, aku pergi bersama tim Malaysia. Diorang adalah kereta yang terpilih untuk mewakili Malaysia termasuk aku sendiri. Jadi aku dah sampai ke Manchester. Kita orang akan stay dekat hotel football betul-betul depan Stadium Old Trafford dan kita melakukan perjumpaan di antara tim Malaysia dan tim Indonesia. Aku betul-betul dah tak sabar nak masuk dalam Old Trafford. Semua ni berkat eFootball yang berulang tahun ke 30 tahun. Sebelum ni aku selalu main eFootball dalam phone dan sekarang diberi kesempatan untuk main di atas padan Old Trafford. Macam dalam mimpi weh. Hey guys, along here, take a seat. And the quickie, you get to take some photographs. Alright, let's go. Yeah. Take a seat. Fantastic. Yeah. Lepas kita habis tour stadium, kita akan bermain konsol 2 versus 2 Team Malaysia versus Team Indonesia. Tiba-tiba kedatangan pemain legend MU iaitu Brian Robson. Dia bagi real card eFootball bersama tanda tangan. Perlawanan konsol 2 versus 2 amat sengit apabila Team Indonesia 2 manakala Team Malaysia 0. Tapi Team Malaysia tidak mengaku kalah apabila bangkit 2-2. Dan setelah itu, game penentuan aku dan Pak Azad mewakili Team Malaysia. Menan akan dapat duduk dalam dressing room Manchester United. Aku dan Pak Azad menang 1-0 dalam game penentuan dan tim Malaysia akan duduk dalam dressing room. Hari yang kita nanti-nantikan telah tiba di mana tim Malaysia akan menentang tim Indonesia. Gol pertama tim Malaysia dijarikan oleh Akil. Gol kedua dari aku sendiri. Gol ketiga dari Azan iaitu pemenang Radio Era. Gol keempat dari legend kita iaitu Safi Salih. Gol kelima dari aku sendiri dan aku berjaya skor 2 gol di padan Old Trafford. Last result Malaysia menang 8-7. Semua ni berkat eFootball. Selamat ulang tahun ke-30 eFootball dan terima kasih eFootball.